Okey, salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan. Hari ni kita nak tukar bateri kereta hybrid Toyota Camry. Bateri dia bukan kat depan, dia kat belakang. Okey, jom. Okey, ini bateri lama dia 85D 23L. Dia punya CCA 260. Dah sangat rendah lah untuk kereta Camry ni. Jadi kita akan tukar kepada bateri Nanex 12V 40Ah 55D 23L. Okey. Okey guys, sekarang kita dah pasang bateri Nanex 12V 40Ah 55D 23L Sekarang kita tengah pasang dia punya bracket. Okey, sekarang kita cuba start kereta ni. Dah start. Dia memang tak ada bunyi, hybrid. Ya, ada bunyi. Dia cuma tulis ready saja. Okey, bagi sesiapa yang nak datang tukar bateri ataupun nak beli bateri, boleh roger kami ya. Ini kedai kami di Puchong Gateway. Kalau nak tahu senang je. Depan kami ni adalah Lebuh Raya Damansara Puchong, LDP. Sana tol Bukit Puchong menghala ke Putrajaya Seri Kembangan belah sana. Okey. Untuk bateri Nanex ni kita nak bagi tahu dia warranty lebih lama daripada bateri lead acid biasa. Dia dan life cycle dia adalah 3 ke 5 tahun sebab bateri kita ni jenis sodium. Walaupun kat situ dia tulis lithium, itu adalah teknologi lithium. Tapi bateri ini adalah sodium ion. Okey.